How's the taste? Mm. It's good? This is my speed. Hipster food. I don't think we call it viral back then, kan? Yeah, the word that time we viral. call it hipster. Hipster food. Yeah. Pertama sekali, I kena suka produk tu. I mean, I makan sendiri. Bukan I just nak buat dan sekadar jual. Dia sebenarnya bukan sebab produk. Dan bukan sebab pesaing. This is sebab you. Sebab diri you. You tak buat something yang perubahan kepada dalam diri you, dalam business you, dalam produk you. You tak do something. So maknanya, you kena upgrade. SME Bank adalah merupakan salah satu titik tolak permulaan kami mendapat peluang untuk pergi bersama-sama menerokai perjalanan ekspor yang lebih luas lagi. Apakah kejayaan-kejayaan awal yang menjadi pendorong? Tak tahu, rahsia ya. Assalamualaikum and welcome back to We Hear You, where we put the focus on your favorite entrepreneurs, introduce you to new concepts, and help you along your entrepreneurship journey. Terima kasih kami ucapkan kepada semua penonton yang telah pun banyak menghantar komen, banyak menghantar maklum balas kepada kami, terutama menerusi Facebook. Jadi terima kasih kepada anda yang terus mengikuti perkembangan kami dari masa ke masa dan semua tetamu yang kami bawakan. Jadi seperti biasa dalam siaran We Hear You, kita akan bawakan seorang tetamu dan kali ini agak berbeza untuk musim kedua ni. Beliau merupakan tetamu wanita pertama yang kita tampilkan dan beliau merupakan tulang belakang di sebalik kejayaan NIMS. Kita tampilkan tetamu kita untuk sesi kali ini, Tengku Hanim. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. How you doing? Yes, good. So, in most cases, we would have an iron lady behind the product, but you are a self-made crispy lady because it's crispy chocolate and a lot of great fun food. Jadi, Food. Happy food. Happy food. That's right. You eat this and you be happy. Ingin kita ketahui sedikit tentang latar belakang Tengku Hanim sebelum kita melangkah lebih jauh kepada NIMS. Siapakah NIM? Okay, hi, Assalamualaikum everyone dalam podcast We Hear You. Okay, thank you. First of all, thank you very much kerana invite saya hari ni dekat sesi We Hear You podcast ni. Saya rasa sangat teruja bila dipanggil kat sini. Sebenarnya saya dah lama ingin berkongsi di satu ruangan tentang journey saya. Tapi mungkin ini adalah salah satu peluang bagi saya, walaupun sesibuk macam mana sekalipun, saya akan tetap datang kat sini hari ni. Thank you. Okay. Saya share sedikit latar belakang saya sebelum saya mulakan bisnes saya sebelum ni. Saya adalah merupakan student. Saya berasal, nama diberi Tengku Nurhanim. Kalau orang kata tak kenal maka tak cinta kan. My name is Tengku Nurhanim binti Tengku Osman. Berasal dari Kelantan. I'm Kelantanis. Okay. So 2014 I was student. So basically before this I seorang student dan I kahwin awal. Okay. So Student dalam jurusan apa? Dalam jurusan major in Japanese Studies. Japanese studies. So East Asian Studies, Okay. but major in Japanese Studies. Wow. So in Universiti Malaya. Okay. I basically masa I belajar waktu tu I dah kahwin. So bila I dah kahwin and then I rasa I need something that I want to do. Maksudnya waktu tu I'm looking for opportunity. Then one day my husband bring me something. Maybe I can continue next question. Okay, brought you something kan? That sparked your idea and creativity. Tetapi mengapa Tengku Hanim memilih untuk membuat bisnes berasaskan makanan? Sebab saya rasa makanan ni bukan suatu yang mudah. Kena ada resepi yang betul, macam mana nak pastikan resepi itu sentiasa diminati, macam mana nak pastikan resepi itu sama setiap kali dikeluarkan produk itu. Jadi kalau kita ke pasaran umum, kalau beli NIMS daripada kedai A, NIMS yang sama
rasa yang sama perlu ada pada names dari kedai B. Jadi macam mana proses untuk anda memilih untuk memulakan perniagaan dalam industri makanan? Okay, that something Hmm. tadi adalah bermula dengan actually my husband. Okay, I got married when I was 22 years old, Okay. young, Congratulations. and when I was student, Mhm. and during that time I don't have any income, right? So I just mengharapkan lah my husband give me some money, and then because and then I looking for something. One day my husband bring back the chocolate with the cereal dalam jar. Okay. Okay. During that time orang tak panggil lagi dengan nama Choco jar tau. Tapi orang panggil Barberized jar. It's a cereal that called Barberized. So my husband bawa balik 2 jars, and then one I makan, and then one more when my husband said that dia cakap my friend dia cakap ada peluang untuk you berniaga untuk bisnes. But I macam, what? You nak bagi I buat bisnes? That's a good. Tapi I tak ada modal. The things that benda pertama yang I cakap kat dia, I don't have money. I don't have money. So I need to borrow your money. If you want me jadi agent ke whatever ke, tapi I don't have money. So if you are willing to give your modal, bagi pinjam dekat I, and then I can do it. Okay. This is the reason why I started the business. Okay, so I think I can see that opportunity during that time. And then okay, I gave you 300 ringgit borrow as a modal waktu tu, and then I ambil dalam 60 balang, 60 jar. I started a business, and then I pun try before that I dah mula buat marketing dekat Facebook I. So I put the Choco jar tu. It's on personal Facebook lah. Yeah, that's my personal Facebook. I put the Choco jar, one I makan, satu lagi because I want to try, is it nice or not? Kan? Kalau tak sedap, macam mana kita nak jual? Right. So I pun letak, oh, this is very good and very crispy. So he knows that I like the chocolate very much. So that's why dia tahu I suka makan coklat, dan dia bagi I 2 balang, tapi I cakap, okay, I nak simpan satu, I nak try tengok ada orang nak beli ke tak. Okay, I put in Facebook page, my personal Facebook, and then I put a name Crispy Choco Jar. Okay. And then dengan ayat hard sell RM 10 ringgit, bla bla. Dengan waktu tu modal RM300 untuk dapatkan 60 balang, 60 jar. So only RM300 I started dengan pinjam duit my husband. So that's the thing. Wow, RM300, and look at your empire today, right? I think RM300 tu saya rasa sudah dibayar balik dengan berlipat kali ganda. And now it's your turn to give your husband as many choco jars as he wants for the rest of his life. You know, he's going to enjoy all the choco jar flavors that you have here in Nims. But why food? Kenapa makanan? Makanan ni mungkin orang ingat senang, tapi sebenarnya agak susah juga nak pastikan resepi tu tepat pada cita rasa seluruh Malaysia dan kemudian dunia. Jadi kenapa memilih makanan? Kenapa crispy choco jar? I know you love chocolate, but is that the reason you started a business in chocolate? I like that question. You know what? Because I love food very much. Oh yeah, there it is. She's a official foodie. Yes, I'm a foodie. Every time when I was teenagers, I always looking something viral food. So I always like hunting for the viral food. During that time, we call it the
hipster food. I don't think we call it viral back then, kan? Yeah, Yeah, that word time we call viral. it hipster. Hipster food. Yeah. So I always hunted for that. So bila ada je something goes viral ataupun keluar something benda baru, and I'm so excited, I'm mesti cari. So that's me. Right, so that's why food. Okay, ada persepsi lah di luar sana, tapi mungkin it doesn't apply to Kelantan because Kelantan, I hear, has very enterprising women. Okay. Wanita Kelantan ni kalau dia jadi usahawan mesti berjaya punya. Lebih ramai usahawan wanita di Kelantan daripada negeri-negeri lain. Kenapa agaknya wanita ni dia kurang menceburkan diri dalam bidang keusahawanan? Okay, stigma wanita Kelantan actually, I think it's a good thing. It's a good thing. yeah, it's a good thing. For me, I take a challenge. Okay, as a woman, sinonim dengan orang kata duduk dekat rumah as a suri rumah dan sebagainya, kan, tak ada peluang untuk pergi ke depan dan sebagainya. But for me, I took that challenge as a push ourselves to become somebody. Okay, I always want to be the best. Okay, among the best. Okay, that's why Nims only the best. Nims is certainly doing very well. Okay, You start dengan berapa flavor? Sekarang sudah ada berapa flavor? I start with only one flavor. One flavor ni, which one? Chocolate? The chocolate cereal barbarized. Cocoa rice. Maybe you can try. I am going to try the OG flavor right now. So let me continue the story. During that time, I fikir kenapa I need to show that yang stigma tu salah. Kita kena duduk kat rumah, perempuan kena duduk kat rumah dan sebagainya. Because I was born, my mother is a teacher, cikgu. Tapi dia, I think my mother is my idol lah. Because since I was kids, I tengok dia walaupun dia cikgu, tapi dia berniaga tau dekat sekolah. Dia berniaga apa? Macam-macam. Anything. Jual kain, jual macam-macam network marketing, anything. Ada saja like food ke apa ke yang boleh dijadikan, dia offer kepada kawan-kawan dia. So I like, when I see my mother like that, I rasa macam I kena do something lah. I inspired dengan my mom. Dengan hardworking dia, pergi sekolah lagi and then balik sekolah berniaga lagi. My father dulu dia bekerja dengan one of a corporate company and then dia berhenti and then buka business. Dia buka business air, buat factory air, carbonated drink dekat Kelantan, and then a small business saja. And then I actually dilatih dari kecil. So bila I dekat kedai, I lah yang kena jaga cashier, I lah yang kena buat air tu. Bila waktu raya dan puasa memang akan ramai customer. So in management lah ni. Management, operation, semualah. So I think my father and my parents bagi I ajaran yang terbaik waktu I kecil. So that's why I become like this today. So thanks to my parents because dah latih I daripada kecil untuk I dibesarkan dalam keadaan yang nak kata susah, I don't think I rasa susah waktu tu. Tinggal dekat rumah kedai, duduk dalam adik-beradik yang ramai. I ada 8 orang adik-beradik. So can you imagine I duduk dekat rumah kedai 2 bilik saja dengan 8 orang adik-beradik. So tapi I can survive. I don't think masa tu I rasa I susah ke, tak ada. I tak akan rasa susah sebab I happy dengan my life. Everything yang I buat since I was, because I anak sulung. So I ada ramai adik. So I need to taking care my adik-beradik and my siblings. So but my parents teach us very good education lah. So that's why hari ni I think all my siblings success lah. Congratulations. So it's now time for the moment of truth. Kita akan cuba you should secara try. langsung
menerusi kamera, bagaimana sebenarnya rasa viral Nims Crispy Choc Tub. Ini adalah flavor coklat gelap Dark chocolate. ataupun dark chocolate. So let's take a bite. How's the taste? It's good? This is my speed. Not too sweet, just a little bit bitter, Yeah. but that's all I like it. The shape of this cereal is our signature cereal, which is the N shape. N. And shape, oh yeah, I noticed that now. But dia macam like gemuk-gemuk sikit lah. Yeah, I mean you won't notice it, but sebab you Because dia dark kan. you nak makan dia kan. Tapi when you look carefully at it, setiap bentuk cereal ni ataupun berteh nasi, is it rice? Beras. Yeah. Betih beras. Betul Betih beras. beras is actually in the shape of an N. Jadi memang menarik, so I'll take another bite. Actually our product kan, kita ada pelbagai cereal, bentuk cereal dan juga rasa. Kita ada bentuk mini Coco Crunch, mini Rainbow Crunch, kita ada strawberry, kita ada Mark Ball, kita ada Coco Crisps, Coco Ball, Coco Rice, and cereal, dark chocolate. So we created the different types of cereal. Wow. Yeah. So mana datangnya idea untuk mereka pelbagai jenis cereal dan dipadankan pula dengan pelbagai jenis perisa? Coklat. Ya, jenis coklat. Pelbagai Ada jenis coklat. coklat susu, ada coklat putih, ada coklat gelap, Strawberry, pistachio. Where'd you get this idea? Okay. So when we do bila kita nak buat produk, kita first thing that we want to do our product, pertama sekali I kena suka produk tu. I mean, I makan sendiri. Bukan I just nak buat dan sekadar jual. Okay. That's the reason why I buat this product, benda yang I makan. So, I rasa bila I nak buat this product kan, I ambil pelbagai, I do so many R&D before I nak come out dengan new idea ataupun new product ataupun new flavor. So, we do a lot of things before. We do research, we do even the packaging and everything. Okay. Menariknya tentang revolution of the Chocoja to Chocotub. Can I share about it? Yes, please go ahead. Because ada story dia. Okay. Okay. Dulu orang panggil dengan nama Chocoja. Chocoja during 2014 until 2019, the revolution of the chocolate in jar. I can say that. Because orang dulu makan coklat dalam bentuk apa? Bentuk coklat. Bar, right? Bar. In a bar. And then cereal, usually kita makan dalam? Dengan susu. Susu, milk, right? Waktu pagi. Yeah, this type of product, we do some innovation of the product into jar and tub. So, it's like kita makan macam like snack lah. Okay, snacking time dan sebagainya. So, produk coklat ni kita cairkan, which is the melted chocolate. It's not shaped in bar. So, melted chocolate, which is kita makan dengan cereal. It's something different. True. Actually, it's something different to the world. Okay? To the world. So, I need to educate the people to how to eat, how to, dulu our product kita kena rendam air panas because the chocolate not melted. Dia jadi beku. Dia keras. Because we use the compound chocolate last time. So kita pour the melted chocolate and then we need to put in the jar. To cool it first. And then kena soak in hot water. After that baru boleh makan. So, but now, 2019, I do some changes untuk bagi memudahkan orang makan. So, we do the chocolate melted. We no need to panaskan dan sebagainya. So, this one, I think this is the best creation that we do. Something new, something innovation of the product. I think it's awesome. I'm going to have another bite.
Dan sambil saya menikmati Nims, maybe you can go and get some for yourself di kedai-kedai berhampiran anda. Sudah pasti ada. Nims ada di mana-mana. Mana-mana. Hashtag Nims ada di mana-mana. Kita juga akan bincangkan tentang kolaborasi dengan beberapa jenama. Sekarang sudah ada dipasarkan. Boleh. Jadi jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami. Kita kembali selepas ini dalam We Hear You. We're going to be right back. Don't go anywhere. Ini bahaya kalau anda buka satu tub Nims Choco Delicious ni, dia memang akan terus stay open sampai habis. So, yeah. And you can hear it's crunchy. It's very crunchy, very crispy. And that is why I call my guest a crispy lady. Crispy lady. Because you're behind one of the most tasty crispy tubs I've ever tasted. Congratulations. It's a great product. Thank you. And we've talked about how it came to be. Tapi saya rasa masih belum terjawab soalan saya yang asal tadi tentang kenapa anda rasa wanita ni dia kurang berminat untuk menjadi usahawan. Adakah sebab wanita ni dia tak mahu mengambil risiko, ataupun adakah kerana wanita lebih selesa bergantung kepada income daripada pendapatan tetap, atau apakah mungkin sebab kenapa wanita tidak mahu menjadi usahawan? Itu pun kurang. Okay. I think wanita mungkin dia ada rasa takut. I mean takut tak berjaya, takut tak menjadi. That kind of word takut tu ada dalam diri wanita. Because wanita ni hatinya lembut. Dia agak emotional. So, bila dia menghadapi sesuatu cabaran ataupun kerugian lah. Contohnya ada, bila berniaga je tak menjadi dan tak berjaya. So, dia akan rasa takut. Dia akan rasa macam like, boleh ke aku buat ni? Dia perkataan takut tu always bermain dalam diri mereka. Tapi for me, I think benda tu we can manage that. So perkataan takut tu harus dibuang oleh wanita. Tak perlu ada rasa takut untuk tidak berjaya dan sebagainya. Tak perlu takut untuk untuk buat sesuatu. Kita harus ambil inisiatif ataupun ambil tindakan untuk tempuhi segala apa yang kita akan lalui. Okay. Dan sememangnya produk ini begitu berjaya sehingga kan kini telah pun dipasarkan di peringkat antarabangsa. Tahniah kita ucapkan kepada Nims. Tapi sebelum anda melangkah keluar daripada sempadan negara, apakah antara milestone ataupun kejayaan-kejayaan yang telah pun dicapai yang menjadikan anda dan juga jenama Nims yakin bahawa kini kita boleh dipasarkan kepada negara jiran dan seterusnya kepada pasaran yang lebih luas? Apakah kejayaan-kejayaan awal yang menjadi pendorong? Tak tahu, rahsia ya. Okay, Nims ni sebenarnya bermula dari 2014. I can turn back 2014 bila I bermula jual semua dengan jualan sendiri. Bermaksudnya kita jual secara online, 100% online di Facebook, di Instagram. Kita dapatkan customer daripada Instagram dan sebagainya. Kita buat postage, COD, that word is COD during that time very popular. I ingat lagi dalam satu masa tu, mula-mula I buat bisnes ni, I COD sampai 40 tempat. Can you imagine daripada pagi sampai malam, I pergi COD dengan anak I dalam kereta kecil. Waktu tu, masa tu my husband kerja lagi, and then I banyak COD dekat Kelantan because my parents dekat sana, so I banyak buat marketing dan buat sales dekat sana lah. And I juga, yang kedua, I suka masuk event. I love so much bila ada je event mana-mana, I sanggup turun. Tak kisahlah di Terengganu ke, di Johor ke, di Kelantan apatah lagi lah. So memang I gila event. So itulah cara I yang orang kata tak ada, dengan bermula zero cost marketing, okay, yang tak ada modal yang banyak waktu tu. So I join event, because bila kita join event, orang ramai akan datang dan orang ramai akan tahu kita punya produk. So
that's how I started market the product. So bila dah orang tahu, orang dah viral, orang review, and then orang akan datang. This is how I started lah. Macam mana. So those are the small wins yang menjadikan you yakin, okay, sekarang kita dah boleh ada jenama, kita dah boleh ada produk. Okay, selepas NIMS ni menjadi satu jenama rasmi, apakah antara kejayaan lain yang dicapai oleh jenama ini yang memberikan anda keyakinan yang lebih besar untuk pergi lebih jauh? Okay, sebenarnya NIMS ni selepas I berniaga jualan secara sendiri, I sebenarnya ada buat recruitment agent. Agent stockist, orang kata network marketing lah. So, I recruit agent. Sebab bila kita open, Kak, nak jadi agent Kak, boleh tak? I nak beli 1 carton. I nak jadi agent. So, I bukan kena tak open untuk agent. I tak open untuk agent. Tapi I cakap masa tu orang nak membeli dalam kuantiti yang banyak. So tak ada ke harga agent Kak? Dia akan tanya macam tu. Tak ada ke harga agent? So I nampak benda ni adalah satu peluang. Satu peluang yang mana I boleh kembangkan bisnes ni lebih jauh. And then 2014 actually I already started the business dah cross border. Oh, tahniah. Cross border, what's your first country? Thailand. I dekat Kelantan dengan sebelah je kan. Okay. Cerita dia 2014 tu I masih belajar kan, and then I nak habiskan belajar, so I pindahkan production tu. I minta bantuan my parents lah buat dekat Kelantan. Because I dah ada customer I dekat Thailand. Okay. So 2014 my friend masa tu dia belajar, dia kerja dekat Thailand. So dia order. Dia order sekali, dia order mula-mula 1 carton. Kemudian naik lagi 10 carton. Kemudian beratus-ratus carton. So saya cakap, wow. Demand dekat sana sangat tinggi. Sampai I tak sempat nak buat production sendiri, nak habiskan belajar dengan nak jaga anak lagi. So itulah cabaran-cabaran antara cabaran awal-awal I berniaga waktu tu. And then dengan perkembangan semasa, dari semasa ke semasa, macam mana I nak growkan bisnes ni daripada bermula kecil-kecil sampai sekarang adalah disebabkan I rasa peluang-peluang ejen inilah yang terbuka luas. Dan sebenarnya 2019 something happened. Okay, you want to hear that story? Yeah, sure. Tell us what happened. Okay, 2019 something hit us because of us. Okay, we got a very big pengajaran dalam bisnes. Kita sampai satu tahap dengan kejayaan Chokoja, kita boleh hit about 500k per month, 500,000 sebulan. Masa tu kita dah start as spending. Rasa macam terlalu comfort, terlalu rasa selesa dengan rasa apa yang kita ada, dengan rasa sales 500,000 dah banyak gila. So kita start spend, kita pergi kita orang ni me and my husband suka travel. So kita orang spend pergi travel, kita pergi beli kereta, bukan kereta BMW lagi tau, bukan kereta mewah lagi. Masa tu bukan Ferrari lagi. Okay. Tapi masa tu kita dah start pergi. Masa tu, tapi sekarang sudah ada lah. Lain. Itu lain. Okay. Carry on. Okay. Masa tu kita rasa macam kita dah lupa apa yang kita dah buat. So I dah lupa macam mana nak jaga agent, macam mana nak jaga customer. I dah lupa nak buat marketing. So sales pun makin drop. Kompetitor makin masuk ramai. So kita dah abaikan apa kita dah buat. Dah rasa selesa. That's the biggest mistake that we do in our life. And then 2020 hit. And then something happened, which is we cannot pay anything. Only 3,000 ringgit dalam kita punya account. Oh, dear. So how we want to survive? Macam mana kita nak survive dengan 3,000 ringgit yang dalam account kita? Masa tu, I rasa macam I nak give up lah. I nak give up the business. I nak give up, I nak pergi kerja. Tapi my husband said, dia pun dah berhenti kerja dan sebagainya kan, dah fokus bisnes dan sebagainya. So my husband cakap, kita try minta bantuan orang lain, which is
kita punya Kementerian Kewangan yang terdekat lah. Iaitu parents kita. Wah. So, my father-in-law, family ni, my husband family, the business juga. So, one day kita ada pergi jumpa my father-in-law dekat office dia. Dia ada bagi tahu, kita ada minta proposal, kita bentangkan proposal, kita nak pinjam RM10,000 dengan dia untuk mulakan modal balik, buat modal balik. Nak RM10,000 je. Kalau tak dapat RM10,000, RM5,000 pun jadilah. Tapi one word dia cakap, kalau hari ni papa tolong korang, korang takkan belajar. I can remember that word sampai hari ni. Memang dia tak tolong. Satu sen pun dia tak tolong during that time. So memang dia tak tolong langsung. And then dia cakap balik, you buat something which is you buatlah, jual lah, kecilkan you punya business, kecilkan you punya income, expenses you dan sebagainya. So start small balik. So ya, kita ikut balik apa yang dinasihatkan dan sebagainya. So ya. So that's a hard reset for you kan, sebab dah berjaya RM500,000 sebulan, itu dah cukup lumayan. Tetapi disebabkan beberapa pilihan, terpaksa kembali kepada zaman menjual Cokoja dulu. Dan ini merupakan pengajaran yang saya rasa sukar untuk ramai usahawan di luar sana. Kalau dah kena sekali macam tu, saya rasa ramai yang dah give up, Lingkup. yang dah stop business lah. And you also mentioned something that's very crucial. Semakin ramai competitor masuk untuk bersaing. Sebab produk ini, walaupun ia telah mendapat tempat di hati pengguna, names jenama, tapi asas produk ini mungkin boleh ataupun boleh dijadikan rujukan dengan mudah oleh pesaing-pesaing terdekat. Betul. Jadi, bagaimana anda menghadapi persaingan itu? Sebab persaingan tu saya rasa sengit dalam industri snack. Yes. Great. Soalan ni kan saya rasa sangat bagus sebab saya kena share benda ni. Dia sebenarnya bukan sebab produk. Dan bukan sebab pesaing. This is sebab you. Okay. Sebab diri you. You tak buat something yang perubahan kepada dalam diri you, dalam business you, dalam produk you. You tak do something. So maknanya you kena upgrade. Once you dah achieve certain level, maksudnya mungkin waktu tu saya dah, bila saya dah achieve dengan RM500,000, saya tak fikir untuk pergi ke the next level. Itu kerugian saya waktu tu. Dan saya rasa macam like, kenapa aku tak buat waktu tu? Kan, right? Waktu kompetitor dah start masuk, apa yang saya tukar hanya packaging. Kemasan saja. Daripada balang kaca ke balang tub. That's why nama dulu Cokoja, sekarang kita tukar nama Cokotub. We are the pioneer keluarkan produk nama Cokotub. Crispy Cokotub. We move the packaging jar tu tadi ke balang tub. Semua orang ingat revolution ini sebenarnya revolution baru. Tak. Sebenarnya benda yang sama. Produk yang sama. Tapi sebenarnya hanya tukar packaging saja. Dan terus mendapat kelainan. Dan nampak kelainan. Because we are the first one do this. So there you go. I mean, the change is so simple kan? Yeah. Berubah daripada jar produk sama kan? kepada tub. Mungkin kos pun dikurangkan. Betul. Mungkin kos pun dikurangkan. Tetapi sebab benda tu baru dan tak ada orang lain buat, walaupun kecil tetapi mendapat tempat di hati pengguna. Betul. Jadi pesaing-pesaing pun sekarang mungkin sedang melihat, okay, produk ni mendapat pasaran yang baik. Saya pun nak tukar menjadikan produk saya Cokotub juga. Jadi bagaimana anda menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, yang boleh berubah mengikut arus yang anda ada pelopor, anda adalah yang memulakan, tapi mereka yang tiru gaya dan persembahan anda untuk mendapat pasaran yang sama. Okey, kompetitor akan ada. Itu memang tak boleh lari. Tapi macam mana kita nak berada di peringkat jauh ke hadapan, which is I buka rahsia lagi. So adalah kita kena, sebab rezeki ni besar tau. Rezeki Allah bagi ni dekat dunia ni besar. Kalau you tak dapat tempat ni, you cari tempat lain.
So that's why NIMS hari ni pasaran dia dah terbuka. Bukan hanya dekat Malaysia. Kalau dulu kita start hanya dekat online. Okay, kalau dulu 100% online dengan agent, stockist. Okay, sekarang kita dah 2022 after COVID, kita dah start main retail. Maksudnya kita dah start masuk pasar raya. Dan hari ni NIMS dah berada lebih kurang dalam 70% pasar raya di seluruh Malaysia. Dan kita dah start masuk juga export market. So this is how we want to macam mana kita nak jauh berbeza dengan orang lain adalah di mana kita tengok rezeki kita kalau tak ada kat tempat ni, kita boleh pergi tempat lain. Bukan sebab kita tak ada rezeki tau. Tapi kita tak usaha lebih. Kita kena usaha lebih sikit daripada orang lain. So kita put effort untuk jadi lain, bukan sekadar produk sahaja. Mungkin orang cakap produk yang sama, tapi kenapa dia boleh pergi tempat lain? Dia boleh pergi jauh. Sebab satu, macam mana kita marketkan produk kita lah. Macam mana kita pasarkan, dekat mana kita pasarkan, siapa pengguna kita, macam mana kita nak bagi orang rasa kita punya produk ni dan suka kita produk kita dan beli berkali-kali. Dan ini juga penting untuk para usahawan di luar sana dengar apa yang disampaikan oleh Tengku Hanim, di mana asalnya produk tu dijual secara dalam talian. Tetapi selepas itu lebih dijual secara offline ataupun dekat pasar raya dan sebagainya. Jadi bukan semua produk adalah produk yang perlu bergerak dari offline ke online semata-mata. Kadang-kadang kita dapat lihat bahawa produk yang bergerak dari online kepada offline akan mendapat sambutan juga. So the strategy works both ways. It is not just a one-way kind of traffic, one-way direction, and it does work both ways. Dan I want to talk a bit about your export, venture, but we only have like about 2 minutes in this segment. Real quickly, what makes you decide to export, and how has BEP from SME Bank helped you in this journey? Okay, I like this question because journey export ni actually I can say that betul-betul kita buat the real export. Kalau I cerita tadi 2014 dah kira buat cross border tu, kira itu export ke apa tu. melintas sempadan. Melintas sempadan ke macam mana kan. Tapi the real export situation happen bila I dah start masuk factory. Okay, 2022 bila kita punya demand of the product and then market dah start booming. So kita move to the factory 2022 and then masa itulah market banyak inquiry daripada Korea, daripada waktu COVID orang demand the product. So, but we cannot supply to them because we don't have any certification. So we need to move the factory. And then itulah perjalanan NIMS macam mana kita start because of the demand. Demand yang bukan sentiasa, bukan yang kita saja-saja pergi create, but demand datang dekat kita. So you cuba bayangkan 2021 I dah ada calling daripada 7-Eleven CPO Thailand. Oh, tahniah. So that's how I think a biggest challenge untuk kita waktu tu untuk ada certification yang lebih tinggi dan nak pergi ke export lebih besar. I can see that our future there. Oh, congratulations. CPO adalah syarikat yang tersenarai di bursa pasaran utama di Thailand dan juga bukan sahaja memiliki satu jenama seperti 7-Eleven, tapi ada banyak rangkaian jenama lain. Jadi kita dapat lihat bahawa produk Malaysia hasil daripada idea dan juga pelbagai evolusi daripada Tengku Hanim dan juga tim telah berjaya mendapat tempat di bukan sahaja Thailand tapi kini lebih meluas. We'll come back and talk about how many countries and also the impact of SME's BEP program on the expansion plans right after this. Don't go anywhere. We hear you. We'll be right back with more NIMS. Welcome back to We Hear You. Thank you for staying with us. And yes, I'm halfway through this tub of NIMS. And I can attest that it is nyam. It is really good. And that is why it's also collaborating with numerous other brands and also going overseas. So, Tengku Hanim, we want to ask you a bit about, first of all, your collaborations with other brands. And then we're going to go into the export market. So, hopefully we can cover these two topics essentially. Bagaimana anda memulakan kolaborasi dengan jenama-jenama yang adalah merupakan jenama antarabangsa juga sebenarnya?
Okay, when we talk about collaboration, in our strategies, I mean, before this, kita dah letakkan kita nak collab dengan, masa tu kita letak dengan small dream dulu, which is kita nak collab dengan small brand dekat dalam Malaysia ni, which is dia dah ada nama local brand dan sebagainya kan. Tapi I tak dapat yang tu. Oh, tak dapat? I tak dapat yang tu. Yang datang dekat kita adalah a big brand. Betul. So I don't know why. I sendiri tertanya sampai hari ni, kenapa the big brand, okay, which is the collaboration that we do now adalah dengan macam like CBTL, Coffee Bean, Tea Life Malaysia, Chatime Indonesia, dan a few lagi mungkin kita ada NDA tak boleh nak expose. I think this is the, apa orang kata, I masih tertanya sampai hari ni, why they want to collab with us. But for us, we see that is our opportunity. So, NIMS brand is something. I think NIMS brand is something. So, we need to shout out our brand. So, hari ni, orang cakap pasal NIMS je bukan hanya produk yang orang kata local product. It's an international brand and international product. So we already export to 15 countries. So and then kita ada collaboration dengan Coffee Bean, kita ada collaboration dengan Chatime, kita ada collaboration dengan a few brand lagi dalam retail market dekat Malaysia. That is how the NIMS journey now. Alright, so let's get into that export journey, right? SME BEP telah pun menjadi satu program yang banyak membantu usahawan untuk merancang perjalanan ekspor mereka. Jadi sudah berapa lama NIMS bekerjasama dengan program SME BEP dan bagaimana perjalanan anda untuk mengorak langkah ke negara ekspor pertama? Okay, 2022 adalah langkah pertama NIMS untuk ekspor. I can say that kita keluar dari gua. I selalu cakap dekat orang 2022 NIMS baru keluar gua. Okay. 2022 export journey bermula sehingga hari ini baru 22, 23, 24, 25. So 4 years now we already export to 15 countries. I can say that ini adalah fast journey yang mana dengan usaha tim yang kami ada yang tak berapa ramai ni, tapi we can speed up to 15 countries. Ke Thailand saja sekarang pun dah the biggest export market is Thailand and Vietnam, Indonesia. We form our own company, US, so many company, a few other country lagi. With BEP, SME Bank adalah merupakan salah satu titik tolak permulaan kami mendapat peluang untuk pergi bersama-sama menerokai perjalanan ekspor yang lebih luas lagi. So saya ingat lagi waktu tu kita nak pergi, last year kita nak pergi ke US. Offer yang dapat daripada SME Bank membuka mata saya waktu tu untuk melangkah lebih jauh dengan berani. Before this, I can say that opportunity ni tak ada datang dekat saya, dekat NIMS. Tapi peluang yang diberikan, memberikan satu batu loncatan untuk kami pergi lebih jauh. I nampak benda ni, sampai ke US SME Bank bawa. So macam, okay, apa lagi, kenapa kita perlu lepaskan peluang ni? So we need to grab this opportunity and then we need to go far away. So I rasa ni satu peluang untuk kita pergi lebih jauh. Dan kalau anda tak percaya, cuba klik link dekat bawah yang mana kita akan pautkan untuk anda mempelajari dengan lebih lanjut tentang struktur BEP yang dirancang oleh SME Bank, di mana pada awal tadi kita membincangkan bagaimana NIMS sebenarnya sudah pun melangkah ke Thailand, namun itu perjalanan ekspor yang mungkin tidak terancang. Betul. Tapi dengan BEP ia lebih terancang, lebih tersusun dan anda dapat melihat potensi produk anda di pasaran-pasaran antarabangsa yang mungkin anda sendiri sukar untuk pergi dan melakukan market survey dan sebagainya. Betul. Jadi ini adalah satu daripada program yang
begitu berkesan yang ditawarkan oleh SME Bank. Sekarang sudah 15 buah negara. Dan adakah anda melihat perbezaan dari segi penerimaan flavor, penerimaan cita rasa para peminat NIMS di negara tersebut? Mungkin di US peminatnya minat white chocolate, mungkin Thailand lebih kepada milk chocolate. Pendapat? Okay. Pendapat saya, bukan pendapat, ini fakta. Ini betul. Setiap negara berbeza, betul. Setiap negara cita rasa dia berbeza. Tapi ASEAN countries, kita ada taste bud yang sama. So, That's good. it's very easy to sell to ASEAN countries. And then, not so much changes. Mhm. Tapi kepada negara-negara lain, and also US market. Mhm. US market dikenali sebagai a snack nation. Mhm. So that's why we focus on the US market juga. Mhm. Thanks to BEP, thanks to SME Bank kerana bawa kita buka peluang dekat sana. And selain pada itu, saya juga banyak belajar dalam semasa saya punya program dengan BEP program ni. Saya jumpa pelbagai usahawan-usahawan lain juga bersama. Jadi kita bersama dalam komuniti tersebut untuk berkongsi macam mana kita nak face the challenge dan berkongsi macam mana kita nak macam mana contohnya dia pergi ke eksport negara lain. Mhm. And then we can share the knowledge macam mana nak penetrate that country dan sebagainya. In terms of our product, it depend on demand. Mhm. Macam contoh ada negara yang nak saiz lebih kecil. So that's why we come out dengan saiz yang lebih kecil. So sekarang kita ada 4 saiz, 250 gram, 140 gram, 60 gram dan 35 gram. So it depend on the market and it depends on the country lah. Kita sesuaikan dengan demand dan juga keadaan semasa dia. Jadi persoalan seterusnya yang mungkin ramai nak tahu di luar sana. Bagaimana anda membahagi masa? Okay. Ekspor NIM sudah sampai ke 15 buah negara. Anda terpaksa juga sentiasa mengubah strategi pemasaran dari masa ke masa. Kena fikir idea billboard, mana nak letak, apa nak letak dan sebagainya. Dalam pada itu juga mengurus rumah tangga, anak dan keperluan-keperluan lain yang mungkin pada penonton dan juga pendengar merasakan ia adalah tanggungjawab yang sangat besar jika digabungkan bersama. Jadi bagaimana anda sebagai seorang pengusaha wanita yang berjaya membahagi masa dan tugas? Okay, masa dan tugas sebagai seorang wanita, saya mempunyai tanggungjawab sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu dan juga saya juga adalah sebagai seorang anak kepada kedua ibu bapa saya. Saya akan membahagikan masa saya dengan sebaik mungkin kepada keluarga saya, kepada kerja saya yang hakiki dan sebagainya. So, saya akan cuba sebaik mungkin untuk membahagikan masa terutamanya kepada keluarga saya, anak-anak saya. Bila menjadi seorang ibu ni, anak perlu lebih dekat dengan kita kan. Saya akan ada masa bila mana saya terpaksa pergi ke luar negara dan sebagainya, saya akan pastikan salah seorang, maksudnya kami husband and wife bekerjasama kan dalam satu syarikat, tapi kami bahagikan tugas juga di peringkat. Kalau saya untuk marketing, husband saya jaga bahagian untuk operation dan production. So bila saya keluar, husband saya dekat rumah. Kalau husband saya keluar, saya dekat rumah. Jadi salah seorang, kedua ibu bapa ada dekat rumah lah bersama anak-anak. Jadi itu balance. And then dan kami akan ada masa sama ada 2 kali ataupun 3 kali setahun akan pergi bercuti bersama. So this is the quality time that we need with our family. So saya akan tetapkan, kami husband and wife akan tetapkan masa bila cuti anak-anak, cuti sekolah anak-anak, kita kena pergi somewhere untuk kita habiskan masa kita bersama keluarga kita. So kita cari duit untuk siapa? Jadi kita cari duit untuk keluarga kita, nak bahagikan dia. Tadi kalau kita tak ada masa untuk mereka, sayanglah. Sehabis mungkin kalau ada priority tentang anak, tentang keluarga, saya akan dahulukan mereka selepas tu baru kerja. Kalau sesibuk macam mana sekalipun, saya akan tetap bersama keluarga saya. Terutamanya
anak-anak saya. Baik, kita telah pun sampai kepada minit-minit akhir perbincangan kita. Mungkin yang ingin didengar oleh semua penonton pada ketika ini adalah pencetus semangat sedikit daripada Tengku Hanim kepada semua pendengar dan penonton di luar sana di platform-platform media sosial ini tentang bagaimana untuk yakin, percaya kepada diri dan mengorak langkah pertama itu tanpa was-was untuk memulakan suatu usaha. Dan kepada yang sudah pun ada perniagaan, mungkin Tengku Hanim juga mempunyai resepi yang boleh ditambah baik kepada mereka agar ia menjadi satu pedoman untuk mereka melangkah lebih jauh. Silakan. Satu perkataan yang you kena pegang iaitu jangan cepat mengalah. Jangan cepat mengalah untuk dapatkan sesuatu. Dan kita kena buat lebih baik. So, kalau you rasa ini tak jadi, and then you kena tukar strategi. And then buat lebih baik lagi. So, jangan cepat mengalah, buat lebih baik dan teruskan saja. Sebab mungkin kita nak capai benda tu dah sikit je lagi, tapi you dah cepat mengalah. So that's why you tak boleh cepat mengalah. You kena teruskan saja. Teruskan saja. Just do it. Just do it. So yeah, for me I think resepi ataupun kejayaan kalau tanya I sampai hari ni, I mungkin ada setengah masa nak give up lah. I always say benda tu tau. Tapi I tak boleh. So I don't know why. I tak boleh give up. I tak boleh give up. And So, what's your goal? Apakah sasaran utama anda selepas ini? sasaran utama personal ataupun business? Both. Okay. Kalau tanya saya lah, one day I just want to make my company, my brand to become international brand. Not just international, jual dekat Malaysia, dekat 15 negara. Tapi yang mana dirasai, dimakan dan di-establish di kebanyakan negara. So, saya akan teruskan untuk menjadi capai satu tahap yang di mana satu dunia kenal NIMS. Jadi pada ketika itu kita rakyat Malaysia boleh berbangga dengan mengatakan kita yang pertama mencuba NIMS. Jadi tahniah kita ucapkan kepada jenama NIMS di atas kejayaan yang begitu cemerlang, 15 buah negara, kolaborasi dengan pelbagai jenama antarabangsa dan semakin mendapat tempat di seluruh dunia. Terima kasih kepada Tengku Hanim kerana sudi bersama kami dalam We Hear You. And it's an honor to have you. And that was some lovely snack food. I hope that all our members of the audience watching will also enjoy some of this comfort food while they're listening to you. Thank you. So on that note, guys, if you're watching this, I know you're inspired to go out there and start a business. I know you're inspired to go out there and continue on the journey that you have currently set out for yourselves. If you need any assistance or help in terms of financing or understanding protocols of business, do reach out to SME Bank. I mean, you heard some testimonies about how their strategies have worked in helping shape the direction and the success of a brand like NIM. So imagine what they can do for you as well. So on that note, till we see you again and we hear you, we'll have another guest on the show real soon. We thank you all for your support, especially on Facebook. Thank you for all the likes and shares that you've been giving us. We'll be looking forward to more of that in the episodes to come. I'm Terrence. Thank you for joining us thus far. This has been We Hear You. Assalamualaikum.